Assalamualaikum dan salam sejahtera. Untuk kupasan kali ini, kita nak selami satu topik yang sangat asas tapi luar biasa pentingnya dalam Islam, iaitu taharah atau konsep penyucian diri. Tapi sebelum kita pergi lebih jauh, cuba kita tanya diri sendiri. Bila kita sebut bersih, apa sebenarnya yang kita maksudkan? Adakah ia sekadar luaran, fizikal semata-mata, atau ada sesuatu yang lebih mendalam? Okey, ini adalah gambaran keseluruhan apa yang akan kita bincangkan. Mula-mula, kita akan fahamkan kenapa kesucian atau taharah ni sangat penting. Lepas tu, kita akan lihat alat-alat yang boleh digunakan. Kita akan fokus pada sumber utama, iaitu air dan bagaimana status air ini boleh berubah. Akhir sekali, kita akan sentuh sikit tentang jenis-jenis air yang patut kita elakkan. Baiklah, jom kita mula dengan soalan paling asas. Kenapa? Kenapa taharah ini begitu dititik beratkan? Rupa-rupanya konsep taharah ni bukan sekadar tentang basuh tangan atau mandi tau. Ia ada tujuan yang sangat mendalam dan hikmah yang berlapis-lapis. Dan keempat-empat perkara ini sebenarnya saling berkait macam satu kitaran yang sempurna. Ia bermula dengan badan yang sihat, bebas dari kuman dan penyakit. Bila badan kita bersih, barulah kita bersedia untuk beribadah dalam keadaan suci. Dan keadaan suci inilah yang bantu kita untuk dapat ketenangan dan fokus atau khusyuk dalam solat. Akhirnya, semua ini akan memelihara kesucian rohani kita secara keseluruhan. Cantik kan? Dan ayat ini, ia betul-betul tunjukkan betapa istimewanya perbuatan menyucikan diri. Cuba lihat. Ia diletakkan bersebelahan dengan perbuatan bertaubat. Kedua-duanya adalah amalan yang sangat-sangat disukai oleh Allah. Jadi, sekarang timbul persoalan, macam mana kita nak capai keadaan suci ini? Apa alat-alat yang boleh kita gunakan? Yang menariknya, ia bukan hanya terhad kepada air. Ada beberapa unsur alam lain yang diiktiraf boleh digunakan untuk bersuci, terutamanya dalam keadaan-keadaan tertentu. Okey, secara amnya kita ada 4 kategori. Yang pertama dan utama tentulah air mutlak. Kemudian, dalam keadaan tiada air, kita ada tanah atau debu yang bersih, ada juga penggunaan batu, dan akhir sekali, benda-benda kesat yang suci macam daun kering atau tisu. Walaupun fokus kita hari ini adalah air, penting untuk kita tahu yang ada pilihan lain, kan? Jom kita mendalami alat yang paling penting dalam proses penyucian ni, air, atau dalam istilah yang lebih tepat, air mutlak. Saya nak tunjukkan satu nombor. 7. Cuba teka. Apa kaitan nombor 7 ni dengan air yang suci? Jawapannya, ia adalah 7 sumber air semula jadi yang dianggap suci dan boleh menyucikan. Inilah air dalam bentuknya yang paling asli yang menjadi teras kepada konsep taharah. Dan inilah senarai 7 sumber tersebut. Kita ada air hujan, air sungai, air perigi, air laut, air mata air, air salji atau ais, dan juga air embun. Pendek kata, air yang datang terus dari alam semula jadi. Tapi ceritanya tak berhenti di situ. Walaupun air itu asalnya suci, statusnya boleh berubah. Macam mana tu? Jom kita tengok. Okey, di sini ada satu konsep yang sangat penting. Peraturan 2 kolah. Untuk kita senang faham, bayangkan 2 kolah ni lebih kurang macam satu tangki air biru besar tu, dalam 270 liter. Kalau kuantiti air kita sikit, iaitu kurang dari 2 kolah, dan terkena najis sikit pun, air itu automatik jadi tak suci. Tapi, kalau air kita banyak, lebih dari 2 kolah, ia hanya akan jadi tak suci kalau salah satu daripada 3 sifatnya berubah, iaitu warna, bau atau rasa. Tapi, kena ingat ya, tak semua perubahan tu menjadikan air najis. Selagi punca perubahan tu bukan najis, air tu masih suci. Contohnya, kalau air tu berubah warna sebab dah lama sangat tersimpan, atau sebab ada lumut, atau ada daun kering jatuh dalam tu, air macam ni masih suci dan boleh digunakan. Baiklah, kita dah faham tentang air suci. Sekarang, jom kita lihat pula 2 kategori air yang ada sekatan dalam penggunaannya. Kategori pertama ialah air mutanajis. Ringkasnya, inilah air yang dah sah tercemar dengan najis. Statusnya terus bertukar jadi tak suci, sama ada ikut peraturan 2 kolah yang kita bincangkan tadi atau tidak. Penting untuk kita tahu, air macam ni bukan saja tak boleh digunakan untuk berwuduk atau mandi wajib, malah ia juga dilarang untuk kegunaan harian macam minum, masak atau membasuh. Okey, kategori kedua ni lain sikit. Namanya air musyammas. Air ni sebenarnya masih suci, dia tak najis. Cuma penggunaannya adalah makruh, maksudnya tidak digalakkan. Kenapa tak digalakkan?
Ini lebih kepada faktor kesihatan. Ada kebimbangan bahawa air yang terjemur di bawah panas matahari dalam bekas logam tertentu boleh bertindak balas dan memberi kesan yang tak baik pada kulit. Jadi, ini lebih kepada satu langkah pencegahan untuk menjaga kesihatan kita. Jadi, sebagai penutup, jom kita kembali kepada soalan awal kita tadi. Selepas kita faham yang kebersihan ni ada kaitan rapat dengan kesihatan fizikal, ketenangan jiwa dan kesucian rohani, adakah ia mengubah cara kita melihat perbuatan semudah membasuh tangan setiap hari? Mungkin rutin yang kita anggap biasa ni sebenarnya ada makna yang jauh lebih besar. Satu perkara untuk kita renungkan bersama.